4 idea tempat simpan duit raya anak. Yang last tu paling best tapi masih ramai ibu ayah yang belum buat untuk anak. Save cepat-cepat supaya tak hilang dan boleh share supaya lebih ramai dapat manfaat. Yang pertama, tabung haji. Yang kedua, SSPN Plus. Yang ketiga, ASP Didik. Dan yang keempat, emas. Tapi kan, kalau simpan duit anak dalam bentuk cash dalam bank, sebenarnya mudah sangat terguna duit raya anak-anak. Tak pasal-pasal kita terpinjam buat duit hari ni road tax, bayar bil. Lepas tu kita terlupa nak ganti balik. Tak boleh macam ni. Haram tahu guna duit anak untuk tujuan peribadi. Tapi bukankah kalau kita simpan dekat dalam tabung haji dapat dividen setiap tahun? Betul. Cuma untuk jangka masa panjang, duit kita akan terdedah dengan inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Lagipun, purata kenaikan emas untuk jangka masa panjang sekitar 10% setahun. In fact, tahun lepas, peratus kenaikan emas melebihi 50%. Banyak kan? Lagipun, saving anak-anak ni kita boleh guna untuk tampung pelajaran mereka di peringkat universiti nanti. Masa tu mungkin 1 gram dah RM1,000 ke atas. Jadi tak salah lah kalau ibu ayah tukar duit raya anak dalam bentuk emas. Ready RM100 boleh terus buka akaun Mascap Junior untuk anak-anak. Baby yang dah ada nombor MyKid pun dah boleh register dan ada akaun emas sendiri. Boleh isi beg biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya.